Pagi tadi saya nampak dua video dan saya telah repost video tersebut di TikTok, dan message dia powerful lah. Yang pertama berkenaan dengan protes rakyat Malaysia kepada Amerika Syarikat berkenaan isu Palestin. Yang kedua adalah berkenaan dengan warga asing yang berniaga di Pasar Selayang. Saya tabik dengan kedua-dua individu di sebalik dua video ini, dua isu ini, dua perkara ini yang besar, yang ramai orang dah lupa, dan ia perlu diangkat semula dengan konsisten supaya ada tindakan oleh pihak berkuasa. Bagi saya perlu ada lebih ramai orang yang bersuara macam ni, menjadi kumpulan pendesak kepada pihak berwajib. Kita bersuara, barulah ada tindakan. No viral, no action. Bagi mereka yang berminat untuk join komuniti Berani Muncul, hari Khamis ni saya akan buat satu sesi eksklusif percuma. Saya akan kongsikan bagaimana menjadi individu yang membina pengaruh, yang buat video konsisten, berani bersuara, mengangkat sesuatu isu dan konsisten. Boleh PM saya akan sharekan link untuk pendaftaran.